Saya ingin merujuk kepada isu penempatan kuil Dewi Sri Patra Kaliaman yang terletak di sebahagian kecil tanah milik swasta berhampiran Jalan Masjid India, Kuala Lumpur, dan isu ini sebenarnya telah menarik perhatian umum dan pelbagai pihak berkepentingan. Sebentar tadi saya telah pun menyerahkan surat komitmen berkenaan dengan persetujuan terhadap isu ini kepada pihak kuil yang ini. Jadi kerajaan ingin menegaskan komitmen untuk memastikan prinsip kebebasan beragama seperti yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan terus dihormati, di samping memastikan kepentingan awam dan kedaulatan undang-undang terus terpelihara. Setiap keputusan yang diambil adalah berpaksikan semangat muhibah serta keharmonian masyarakat yang majmuk. Jadi hasil rundingan dengan pelbagai pihak termasuk bersama dengan pihak kuil, kerajaan telah pun mengenal pasti dan menetapkan satu tapak baru dan terletak berhampiran dengan tapak asal bagi tujuan penempatan semula kuil tersebut, dan tapak baru ini berkeluasan 4,000 kaki persegi setara dengan saiz kuil yang sedia ada. Jadi tapak ini juga adalah merupakan sebahagian daripada lot PT 95 Seksyen 40 Mukim Bandar Kuala Lumpur. Pembangunan tapak baru ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat pembangunan yang berkuat kuasa dan pihak kuil juga telah bersetuju dengan perkara ini. Kerajaan juga mengulangi jaminan bahawa tiada sebarang perobohan yang akan dilakukan ke atas struktur kuil yang sedia ada. Kuil tersebut akan terus dibenarkan untuk beroperasi seperti biasa sehingga proses penempatan semula selesai sepenuhnya dalam suasana yang harmoni. Dalam masa yang sama, kerajaan ingin menegaskan bahawa penyelesaian ini adalah khusus bagi kes ini sahaja dan tidak boleh menjadi kes rujukan ataupun presiden kes bagi rumah ibadat yang lain. Setiap isu melibatkan rumah ibadat akan dinilai secara individual berdasarkan garis panduan, kedudukan tanah dan peraturan yang berkuat kuasa. Kerajaan mengingatkan bahawa semua pembinaan rumah ibadat baru perlu mematuhi semua garis panduan serta peraturan sedia ada bagi menjamin keharmonian dan ketenteraman awam di wilayah persekutuan ini khususnya.